Menerusi perkongsian era Avengers di laman TikTok rasmi mereka, sebuah rakaman video ketika kumpulan pelawak senario yang terdiri daripada Saiful Ahpoi, Wahid, Azli, Pak Yah dan Lan Pepet sedang ditemu bual. Dalam rakaman tersebut, dapat dilihat suasana menjadi riuh apabila kumpulan pelawak legen itu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan berserta dengan lawak bersahaja. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi mencuit hati diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Okey, dalam senario, siapakah penyakit jantung dulu? Kalau korang bukan pelawak, korang rasa korang kerja apa sekarang? Saya kerja Tenggi Najih. Saya nak jadi tagen. Saya kerja Bandaraya. Saya nak jadi kereta. Saya nak jadi kontraktor. Saya nak berniaga burger. Payah jadi apa? Saya driver lori walaupun saya kecil. Saya kalau tak jadi pelawak, saya jadi heran. Dalam cerita korang yang paling legend, apa sketsa yang legend yang korang pernah buat? Yang korang masih ingat? Ya, lupa skrip. Lupa skrip tu memang. Kisah dah tentulah kita yang pertama iaitu jejak kasihan. Yeah. Saya rasa watak kita orang bila jadi perempuan lah. Itu memang yes. sekarang dah tak boleh buat dah. Tapi saya minta maaf lah. Dalam senario saya lah orang pertama jadi binatang. Siapa paling banyak buat spoil masa tengah serius lakon? Ni semua ni. Saya lah. Sekejap. Apa? Bila saya tak bercakap, saya perfect. Antara korang yang boleh tiru mazan dia trumpet. Cuba bangun. Nampak? Paling handal sekali meniru gaya trompet Lan Pepet. Ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Yah? Silakan Pak Yah. Pepet je. Okey dah. Alright. Ya. Siapa yang paling manja? Paling manja. Ni. Ni. Ni manja. Sebab kami selalu tolong dia nyanyi sebab dia lupa lirik tu dia manja. Betul. Dia dah kira macam adik bongsu. Sebab kami selalu ambil part dia. Siapa paling boros? Ni. Dia. Sport ring, stiker, tinted, sound system. Rumah dia rebunit dekat 1 juta. Rebunit dah. Renovate, I'm sorry. Rebunit. Tengok dia sebulan berapa kali cukur rambut. Boros. Next. Reda lah. Reda nak menjauh. Siapa paling kuat tidur masa syuting atau show? Dia lagi. Sebab konsep dia cepat. Aku pula. Sebab apa dia tidur dekat set? Sebab konsep dia cepat habis cepat balik. Ayat pada orang yang nak jadi pelawak macam senario. Hanya bukan apa nak jadi pelawak ni. Bukan boleh dibuat-buat. Dia kena semula jadi. Anugerah ilahi. Kalau mereka rasa kat luar sana nak jadi bakat menjadi seorang pelawak, mestilah dia natural. Kalau tidak, dia tak akan jadi apa-apa. Dan kalau boleh jangan meniru cara orang pelawak. Buat identiti sendiri. Dia kena boros. Tidur. Yes. Satu. Satu lagi apa dia? Selalunya pelawak adalah orang yang nakal. Betul tak? Contoh. Tapi I tell you all. Tapi I tell you all. The comedian is very serious man. King. Terima kasih.